What up to my YouTube channel today? Okay, jadi hari ni kenapa intro dah lain? Intro yang lama tu terlalu panjang untuk ni. Jadi konten pada kali ini, lama kita tak post konten kan. Konten pada hari ni kita akan buat konten random macam kau baca kat thumbnail. Kita akan pergi ke Aeon untuk beli barang lah, beli mousepad punya ni lah. So kita jalan-jalan ke Aeon macam biasa lah, dekat je, berapa kilometer je. So kita akan pergi, kita terus ke video dekat Aeon. Okay, bye bye, let's go. Boleh kau? Ya, aku cakap sikit. Okay, sekarang kita dah sampai dekat ni. So kita akan on the way pergi terus kedai mousepad. So jom layan je lah. Mana? Jom. Sebenarnya ni bukan kedai dia dah. Saja dia tengok. So you tengok hari kedai dia. So kita try dia tengok dulu. Lepas tu dia jual barang-barang tu. Kita nak tengok kat tent level dekat ni, dekat Mr. DIY. So okay, lagi tak lagi. Mana? Patut dia. Aku jumpa macam konten bodoh pula. So patutnya mousepad dekat kedai situ yang ada banyak baris tu. Kau nampak sebab kat situ dia macam buat event tau. Dia ada hari tu dia buat event untuk jual barang-barang macam keychain, macam macam kecil-kecil yang ni, anime semua lah. So sekarang dia tak ada tu lepas tu. Sekarang kita nak balik lah. Sekarang sebenarnya ada jalan tikus, saya tak tahu lah. Kalau kita balik sama ni pakai ni lah. Dah tak muat lah. Dia muat tau. Saya tak buat. So kalau korang pergi kat Aeon ni, korang akan ada go-kart. Ada go-kart kat situ. Korang boleh pergi. Harga tak tahu tak nak masuk. So ada Mr. DIY. Kat atas ni level paling atas ni pada cinema. Dekat mana? Dekat belah sana tu. So ada cinema dekat ujung sana. Lepas tu ada macam menembak. Sini tak? Okay. Sebenarnya kita pernah pergi sini tau. Macam konten apa? Konten RM10 tu ha. Nanti kita orang screenshot, kita akan letak. So macam ni. Dah ada dapat. Sebenarnya Aeon ni aku punya nak tahu lah. Beli dekat dia buat lah. So jom. Okay, nanti kita pergi kat bawah tu. Okay, bye bye. Okay, sebenarnya sini ada tempat tidur. Boleh tengok sekejap ya. Okay, kat bawah pula ada sofa. Sofa, katil semua. Nak beli tau. Okay, ni lah. Dia sofa ni sofa tak berkualiti lah. Dia dah tahap dah level atas lah. Tak boleh beli sofa ni tu. Okay, sana bodoh selesa. Okay, sekarang ni sebenarnya kita nak buat sebenarnya kita nak buat filem tau. Tapi dia punya bukan, dia modal lah. Modal satu lagi, satu hair. So peralatan untuk filem kita jarang tak ada. Kita nak buat filem kali ni kita nak buat betul-betul macam filem betul. Ada lighting, ada mic, ada pelakon, ada semua yang peralatan filem ada. So dalam tahun depan baru kita keluar. Masuk Powerground, tiket RM20 seorang. Pasal kau tak tahu.
So kita dah pergi kedai tadi, memang tak ada mousepad. Masalah kedai tu kedai peralatan macam gadget-gadget tau. Macam mousepad pun tak ada. Kalau mousepad tak ada, aku tidur tengah jalan lah. Tadi kan macam hotel kat atas tadi, yang kita pergi yang tunjuk sofa tadi tu. Sofa tu kat mana? Sini tak ada. Apa sebelah sana lah. So kita akan pergi. Okay, jom kita pergi barang gadget lah. Apa yang ada. Apa? Tommy tak tunjuk rakam. Okay, so kita akan begitu lah. So bye bye. Okay guys. Ada orang jual aiskrim BBC tu. BBC tu. Nampak aku diam. Itu ada dah. Itu adalah kedai yang viral baru-baru ni. Nang kena rompak. Dekat berapa ni? 200,000, 400,000. Tak. Ni tak buka lagi. Dia nak tutup cow. Try masuk Mr. DIY yang tadi. Yang macam kita konten kan ni bukan saja random. Kita nak cari barang-barang yang pelik yang orang tak panggil apa. So kita rasa je. Nak tutup dia di sana. Dia nak renovate. Tak tutup. Okay, aku sabar kau cari barang-barang yang pelik yang kau tak pernah nampak. Ini tak ada barang pelik lah. Ya, sabar. Jumpa lah. Ni. Aku yang selalu nampak. Tak pernah nampak kat dia kan? Ada paper. Okay. Okay, semua buat. Okay. Bukan. Ni apa ni? Ni tak pernah nampak. Ini apa ni? Kalau korang tahu boleh cakap dah hati. Aku tak dengar. Ini apa? Ni wallpaper. Yang bodoh kan? Okay. Ni memang apa ni? Bawah-bawah ni. Ni apa benda? Macam lain. Kau cari barang-barang. Dia ada tray. Berapa ringgit? 18. Beli lah tu. Dah lama tak buat dekor titim. Jom kita buat ke sana. Ambil ni. Ni boleh. Ni kau nak tahu ini Mentos tau sebenarnya. Ni kalau kau makan ni Mentos. Ni. Sedap nak Mentos. Ini yang Jumaat punya kan? Itakuwa. Nanti. Ni ada bag. Dah nak scan. Tik. Okey dah. Ada mainan. Okay, so ini adalah mainan untuk budak-budak lah. Bawa. Untuk mainan zaman sekarang berapa ringgit? Mana dia? Ni. Mana? Ni. Betul. Okay, tak boleh. Ini anjing. Okay, berapa ringgit? Apalah. 17 tambah lagi RM1 aku boleh beli. Nak sabar tutup. Okay guys, so kita nak tak jumpa lah mousepad ni sekarang. Dekat dalam DIY mesti tak ada kan. Mousepad tu tak ada. Kita cari dulu. Terpaksa kita buat konten lain juga. Kita kena cari luar. Cari. Kau pula cakap Indah. Waterproofnya aku dah hilang. Ni dekat-dekat. Okay. Ada moss je. Ni connect ke apa tu? Ya ni memang. Babi. Cuk aku beli satu. Enggak.
Aku rasa macam nak beli mouse pula. So kita ambil mouse yang paling cantik. Okay, mouse ni. Siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Ha? Siapa raya? Okay, ni apa benda speaker. Apa ni? Murahnya. Murahnya. Aku modal tu berapa ringgit tu. Ini nanti lah. Okay, dah jom. Okay guys, so kita dah jumpa dah rumput JDT. So kita akan beli satu. Murah, RM37 ya. Woo! So kita sebenarnya kita orang tak jadi lah buat konten apa? Buat konten nak cari dustmat tu tak jadi. So kita akan pergi beli dart. Dan see you next content, kita orang akan buat challenge untuk dart tu. So jom kita pergi ambil dart tu. So kita pergi ambil dart tu. So jom. Okay guys. Okay guys, so kita akan ambil dart ni untuk buat next content. Cepat gantung. Ada. Kita cari paling elok lah. Orang kata belah belakang elok. Bapak kata orang tu belah belakang elok. Belah belakang elok lah? Ya. Bukan belakang aku. Kenapa? Ambil lah. Dah. Okay guys, kita akan borong semua. So jom. Tak ada kayu sangat. Satu dah lah. 3 je dia punya ni. Tak, dia punya tu lah. Satu ni je. Okay guys, kita nak ambil dart ni. Berapa ringgit? RM7.90. So Asrul kena keluar RM2. Aku keluar RM16. Nampak? Aku leader yang baik. So untuk gaji Asrul tak payah. Kita gerak. Kita akan buat konten untuk buat dart ni. Jom. Biar. Coba aku record. Dek. Bang, cerita kisah bang. Okay. So kalau korang tahu, robot lah dia cakap. Nak beli satu? Tak boleh. Okay. So dia punya kisah. Bagi abang tadi. Cakap bang nak bayar. Sekejap. Dia memang pandai aku. Mana? Tak ada lah jual. So kojak pula. Okay. Dia tak balik. Ni dia. Bodoh ke? Tak boleh apa. Okay guys, koyak guys. So aku rasa tak ada mood lah. Boleh tengok je. Sampai koyak. Dah sensitif soalan. Balik dulu. Boleh ambil dulu. Dekat sangat. Jom. So, kita balik lah. Boleh tiba. Berapa ringgit lah? Jual. Kenapa kita tukar duit? Tapi lagi bayar. Muka aku dah tak boleh. Okay guys, so
Tadi duit RM10 dia kata ada koyak sikit. Jadi kita nak pergi beli air masak ni RM1 je. Kita pecahkan dengan duit tu, so boleh. Sekarang kita dat tu dah dia. Kita akan nak review. Kita akan buat satu review dekat rumah. So nak tahu review apa? Korang akan tengok. Okay, bye bye. Okay, so kita tak tahu ni duit lepas tak. Ya Allah. Okay, lepas sebagai orang yang tak tahu lagi. Kopi. Okey ikut. Betul. Oh tadi tahu aku pakai koyak sikit je saya tak boleh. Tak boleh. Aduh. Aduh. Duit jatuh. Okay, thank you. Aku dah terlepas. Okay, dah. Nanti cakap dekat mana tadi? Ni kamera tak balik bang. So beli ni. Dah 17-19. Ya. Dia apa ya? Macam yang tak isi ya. Okay. Oh, berhenti. Kalau rosak entah sini lah. Mana-mana dia Okey. dia bawa macam ni dia simpan resit kan. Okey. Apa sih ni pak? Hilang tak ada garanti lah. Okey, macam bang. Nanti kan? Ni kan? Contoh hang buat putih baju kat kereta balik. Dia kata Kata kita review kata. Cakap So kata okay, dia ada warranty seminggu lah. So kata potong wayar dia, USB dia, lepas tu ganti balik kat sini. Potong sekarang. Saya buka dia cabut orang tadi. Saya tahu sangkut tadi terpijak. Ni simpan. Abang yang kata dia kena simpan. Kalau ambil air simpan. Dia ada ini. Aku tak tahu lah macam mana dia berada. So kita akan review video ni. So Mahmud ya. Okay. Driver. Kita akan review keyboard ni. Aku rasa keyboard yang tahan. Lihat. Oh ini tingkat betul lagi tak. Pinjam sofa tu kejap. Nah. Yes. So kita akan review benda ni. Okay guys, so kita dah beli dah keyboard ni dalam harga murah, keyboard murah untuk bukan RM179. bukan 100. Ni ya RM179. Mana kamera ni, aduh. Tu guys, RM179. Bukan. Asal? So ini adalah harga dengan harga RM17.90.
sekarang ni kita akan review keyboard ni. Untuk B40 boleh lah pakai keyboard ni. Untuk yang jenis tak main game B20 lah, tak payah. So kita buka dulu. Okay, keyboard ni kita baca di belakang ni. Dia ada Apa mereka semua. Macam so kita ada ni. Mula kita buka ni dulu kotak ni. Okay, bismillah. ada tengok ni. Suka nampak tak? Okay, bismillah. Suka tengok tak? Okay guys, ini adalah keyboardnya. Nampak tak ni? Sekejap, kita dah baca. Sebab tu dia ada RGB kan. Okay guys, putus. Keyboard dia, keyboard daripada brand Ni, daripada Crown. So Ingat ni. tengok RGB dia ada. So nanti kita akan review. Kita pasang dekat ni. Ini ada keyboard dia boleh naik atas kan. Dia just stand. Stand ni Macam nak keyboard dekat sekolah. Komputer. so tak ada RGB ya? Kita try search sikit. Ada RGB ya? Macam ni cara nak hidupkan RGB. Tak ada RGB premium. Sebab ni berapa? Ni berapa? RGB 50 langkah. So ini adalah keyboard untuk B40 punya. So kalau kau nak beli, kau boleh beli cari kat Kita shop ada. Kita shop ada. Kita jumpa tadi. Tak ada iWeb ada. Tak ada gadget ada. Canggih je lah. Sabar-sabar nyawa. So kita akan test dekat rumah. So kami review just review saja dulu. Mantap kan. So lepas ni setup aku makin Jangan. nanti. So tak ada GPS. So kita baca kat dalam. Tak belakang. So kita akan terus pergi ke rumah aku untuk review keyboard ni dan rasa macam mana macam ni. So kita terus sambung kat rumah aku. Let's get started. Okay guys, so kita orang dah pasang kita orang punya ni. Kita dah pasang kita orang punya keyboard ni. Saya dengar ni ya. Macam mana? Baik. Kita dapat buat. So betul dulu. Benda ni dah pasang dengan jaya. Aku baca-baca. Woi, basah. Rosak je keyboard tu. Nanti warranty. Pula tak pasang. Okay guys, so keyboard ni murah je untuk buat main game. Tapi bukanlah main game macam CS3 Extreme semua. Tapi nak Benda pakai ini ke pakai ini? ni lah. So kita test dulu. Tengok dulu dekat Bismillahirrahmanirrahim. Kita try tulis apa dekat Google. Boleh tak? Itu boleh. Itu boleh. Google boleh. Boleh. Okay ni. Okay, kita tengok berfungsi tak. Duduk boleh lah. Kalau nak big space. Okay, tulis dalam main team lah. Team. Shush. Aduh, tak ada. Kita belum memang lagi. So kita tengok YouTube Ramen Team dulu. So saya recommend lah. Recommended. Recommended. So kita tengok YouTube dulu. Connection lambat sikit tau. So kalau kau nak beli, kalau tak nak jenis-jenis macam ni, kau boleh beli mahal. Tapi kita tak mampu lagi. So kita okey untuk beli ni je okey je lah. So buat untuk tengok YouTube, main game sikit lah boleh lah. Ya mana YouTube kan. So aku rasa sampai sini saja video kita pada hari ni. So kalau korang suka video ni, korang boleh bagi tahu dan like. Guna like kalau korang suka video ni, korang guna like untuk bagi tahu. Kita akan buat lebih banyak video ni lagi. So pergi kedai Mobility. Bye bye daripada channel today.
Assalamualaikum. Bye bye.